Okey, aku nak mula dengan satu ayat hari ni. Tapi kalau kau terasa, bagus. Sebab tu memang tujuan dia. Kalau gaji kau stop hari ni dan hidup kau terus jadi kelam kabut, itu bukan sebab rezeki tak ada. Itu sebab selama ni kau hidup terlalu selesa dengan satu tali sahaja. Kau gantung seluruh hidup kau pada satu sumber duit. Lepas tu kau hairan kenapa kau selalu takut hujung bulan. Kenapa kau selalu rasa sempit. Kenapa bila dengar perkataan ekonomi, harga naik, company cut cost, jantung kau terus berdebar. Pedih kan? Tapi inilah benda yang ramai orang tak nak cakap. Ramai orang suka cakap pasal kerja kuat, cakap pasal sabar, cakap pasal syukur. Tapi tak ramai yang berani cakap straight bahawa bergantung pada satu gaji semata-mata dalam zaman sekarang memang bahaya. Bukan salah kau kalau kau baru sedar sekarang. Tapi salah kau kalau lepas sedar, kau masih pilih untuk buat tak tahu. Aku cakap macam ni bukan sebab aku nak rendahkan sesiapa. Aku cakap macam ni sebab aku nak sembang macam kawan dengan kawan. Kawan yang nampak kau ada potensi, tapi dia tak sanggup tengok hidup kau dalam mood bertahan je sampai umur meningkat. Komitmen bertambah, badan makin penat, tapi income masih satu lorong je. Ramai orang ingat passive income ni benda untuk orang kaya, untuk orang yang dah stabil, untuk orang yang dah ada banyak modal, untuk orang yang pandai bisnes. Itu salah faham paling besar. Sebenarnya passive income ni bukan kemewahan. Passive income ni perlindungan. Dia bukan semata-mata tentang jadi kaya cepat. Dia tentang bagi diri kau ruang bernafas. Dia tentang bagi hidup kau backup kalau benda tak jadi macam yang kau rancang. Dia tentang bagi kau satu lapisan keselamatan supaya kau tak mudah panik bila satu benda terganggu. Sekarang cuba kau fikir sekejap. Berapa ramai orang yang hidup dari gaji ke gaji. Gaji masuk bayar rumah, bayar kereta, bayar bil, beli barang dapur, belanja anak, belanja keluarga, top up itu ini. Lepas tu tengok baki macam orang tengok langit sebelum hujan. Dan benda ni jadi rutin setiap bulan sampai ramai dah rasa ia normal. Padahal itu bukan stabil. Itu cuma belum meletup. Beza dia besar. Ada orang nampak okey sebab gaji masih masuk. Tapi sebenarnya hidup dia rapuh. Kalau 1 bulan dia tersangkut, dia mula goyang. Kalau 2 bulan, dia mula sesak. Kalau 3 bulan dia mungkin mula pinjam sana sini. Jadi bila aku tanya, kalau gaji stop hari ni, kau selamat tak? Itu bukan ayat konten semata-mata, itu cermin. Masalah besar orang yang ada kerja hakiki ni, dia bukan malas. Ramai sebenarnya yang rajin, bangun pagi, pergi kerja, balik malam, penat. Lepas tu urus rumah, kena urus anak pula, urus macam-macam. Aku faham, sebab tu bila cakap pasal passive income ni, ramai terus tutup pintu awal-awal. Dalam kepala terus datang ayat. Aku mana ada masa, aku dah penat, aku bukan orang bisnes, aku tak pandai jual barang, aku tak reti buat konten, aku tak ada modal. Semua ayat tu memang logik. Tapi cuba tengok balik, adakah betul kau tak ada masa langsung? Atau sebenarnya masa yang ada tak pernah disusun untuk membina apa-apa? Sebab ramai orang bukan tak ada masa. Ramai orang cuma tak ada sistem. Dia kerja kuat untuk bertahan, tapi dia tak pernah letak walaupun 1 jam untuk bina benda yang boleh bantu dia survive lebih lama. Dan dekat sinilah kita kena faham satu benda. Passive income bukan maksudnya kau duduk diam, tengok siling duit masuk macam magic. Itu bukan passive income, itu mimpi. Passive income ni yang sebenarnya ialah kau bina sesuatu sekali atau dalam satu tempoh, lepas tu benda tu boleh terus hasilkan duit berulang kali dengan maintenance yang minimum. Maksud dia, mula-mula memang ada kerja, ada usaha, ada masa. Tapi bila sistem dah siap, dia tak perlukan tenaga yang sama macam kerja utama kau. Itu bezanya. Jadi kalau kau baru pertama kali nak bermula, buang dulu fantasi duit masuk tanpa buat apa-apa. Fantasi tu yang buat ramai orang kena scam. Benda yang betul ialah kerja cerdik, bukan kerja membabi buta. Aku bagi contoh mudah. Katakan kau ada kerja tetap. Kau balik kerja pukul 6 atau 7 petang. Kau penat, jadi kau tak mampu bina income kedua kalau cara dia sama penat macam kerja pertama. Itu memang betul. Jadi apa kau perlu cari? Kau perlu cari model passive income yang tidak terlalu ganggu masa dan tenaga. Model yang boleh dibuat perlahan, dibina sikit-sikit dan berkembang tanpa memerlukan kau tukar seluruh hidup. Dekat sinilah ramai orang silap. Dia orang pilih jalan yang terlalu berat dari awal. Tiba-tiba nak buka bisnes besar. Tiba-tiba nak jadi trader sepenuh masa. Tiba-tiba nak buat 5 benda serentak. Akhirnya semua separuh jalan. Kau tak perlukan itu. Kau perlukan satu lorong tambahan yang realistik.
Bagi aku, untuk orang yang pertama kali nak mula passive income ni, ada satu mindset yang paling penting. Jangan tanya dulu, benda ni boleh buat aku kaya ke tak? Tanya dulu, benda ni boleh jadi sistem ke tak? Sebab kau nak bina benda yang boleh bekerja untuk kau walaupun kau tengah tidur, tengah kerja atau tengah penat. Contohnya, konten yang ada affiliate. Kau buat satu video atau satu konten yang serve masalah orang. Letak produk yang sesuai dan video tu kekal hidup lama. Mungkin hari pertama tak ada hasil, hari ketiga tak ada hasil, tapi video tu ada potensi untuk terus tarik orang berbulan-bulan. Itu sistem. Contoh lain, digital product, template, preset, e-book ringkas, checklist, design. Kau siapkan sekali, kemudian orang boleh beli berkali-kali. Itu sistem. Contoh lagi, pelaburan yang stabil. Memang perlahan, memang tak glamour, tapi ia sudah salah satu bentuk passive income. Dia mungkin bukan buat kau kaya pantas, tapi dia latih kau bina aset, bukan habiskan ke semua. Dia mungkin bukan buat kau kaya pantas, tapi dia latih kau bina aset, bukan habiskan semua. Masalahnya, ramai orang bila dengar semua ni, dia terus bandingkan titik mula dia dengan titik yang orang lain dah mula lama. Alah, orang lain dah ada 1,000 follower. Orang lain dah ada bisnes. Orang lain dah terkenal. Bro, kalau kau asyik tengok puncak orang lain, kau tak akan sempat banyak bukit sendiri. Setiap orang yang sekarang nampak senang, dia pernah ada fasa yang tak cantik. Fasa video view 20 orang je. Fasa produk pertama tak laku. Fasa link affiliate tak ada yang klik. Fasa malu nak mula. Fasa tak yakin dengan suara sendiri. Kau ingat semua orang bermula dengan yakin? Aku yang sekarang ni pun bercakap dengan secara tidak yakin. Malu. Tapi kebanyakan orang yang berjaya hari ni bermula dalam keadaan serabut. Bezanya cuma satu, ia tak berhenti. Jadi macam mana orang yang kerja hakiki ni, yang sibuk ni nak mula? Aku cadangkan kau mula dengan soalan yang paling penting dan jujur dulu. Apa yang aku tahu? Apa yang aku buat? Atau apa yang aku guna sekarang yang boleh bantu orang lain? Jangan rumitkan. Kalau kau pandai edit gambar, itu nilai. Kalau kau pandai susun dokumen, itu nilai. Kalau kau biasa buat invoice, template kerja, itu nilai. Kalau kau tahu pasal pengurusan masa, bajet dapur, skill kerja pejabat, asas design, tips travel murah, review barang yang kau guna, itu nilai. Passive income ni untuk orang yang biasa, bukan sentiasa bermula dari idea yang ngepak. Selalunya dia bermula dari benda yang kau dah biasa buat, cuma kau belum nampak nilainya. Lepas tu, pilih satu benda yang kau sanggup buat konsisten walaupun kecil. Kalau kau jenis tak suka depan kamera, jangan paksa diri jadi orang yang terlalu bergantung pada talking video dari hari yang pertama. Kau boleh mula dengan tulisan, review ringkas, rakaman tangan, skrin rakam, voice over. Kalau kau jenis tak suka tulis panjang, jangan paksa diri buat e-book 80 muka surat. Buat checklist dulu 1 halaman. Buat template, buat mini guide. Mulakan ikut bentuk yang paling ringan untuk kau maintain. Ingat, tujuan awal bukan nak nampak hebat. Tujuan awal nak lepas fasa aku tak pernah mula. Dan satu lagi, tolong buang mentaliti bila ada masa nanti baru aku buat. Masa tu tak akan pernah datang dalam bentuk yang cantik. Kau tak akan satu hari tu bangun dan tiba-tiba hidup kau lapang, tenaga penuh, idea melimpah atau tidur awal. Kerja pejabat ringan, badan tak penat dan internet laju. Tak ada. Yang ada ialah kau kena curi masa, kau kena design masa, kau kena pegang satu slot kecil dalam hari kau dan cakap, ini masa bina jalan kedua aku. Walaupun 30 minit, walaupun 45 minit, walaupun seminggu 3 kali. Jangan hina masa kecil. Ramai orang gagal sebab dia tunggu masa yang besar. Sedangkan benda yang besar dibina dengan masa yang kecil yang dijaga. Aku nak kau bayangkan satu situasi. Katakanlah kau ada kerja 9 pagi hingga 5 petang. Kau mula bina satu channel kecil atau page kecil untuk satu produk digital yang kecil. Setiap malam kau buat sikit. Hujung minggu kau kemas sikit. 3 bulan pertama mungkin sunyi. 6 bulan pertama mungkin baru nampak bunga. Tapi tiba-tiba ada satu hari, ada video yang perform. Ada satu template mula orang beli. Ada satu link affiliate mula jalan. Hasil dia belum besar. Tapi buat pertama kali kau rasa, rupanya duit tu boleh datang dari sesuatu yang aku bina sendiri. Perasaan tu besar. Sebab waktu tu bukan setakat kau dapat duit, kau dapat bukti. Dan bila manusia dapat bukti, keyakinan dia berubah. Dari situ barulah kau faham kenapa passive income ni penting. Dia bukan semata-mata jumlah, dia tukar cara kau tengok hidup kau. Sebab bila kau ada walaupun satu income kecil yang datang tanpa bergantung terus pada punch card kerja utama, kepala kau jadi lain. Kau masih kerja, ya. Kau masih tangguh komitmen, ya. Tapi kau dah tak rasa hidup kau disandarkan 100% pada satu pintu. Itu rasa dia lain. Itu yang aku maksudkan dengan nafas. Passive income ni bagi kau nafas, bukan terus bebas, tapi bagi kau ruang. Dan dalam zaman sekarang, ruang bernafas tu sangat mahal. Sekarang aku nak cakap satu benda lagi.
Ramai orang nak passive income tapi sebenarnya yang dia nak ialah lari dari disiplin. Dia bukan nak bina sistem, dia nak jalan yang pintas. Sebab tu, bila nampak iklan buat duit tidur je, dia cepat percaya. Bila nampak copy paste je boleh dapat income, dia tertarik. Bila nampak je tanpa modal, tanpa usaha, tanpa skill, dia suka. Kenapa? Sebab dia nak hasil tanpa mahu jadi orang yang lebih bernilai. Sedangkan dunia ni sebenarnya tak berjalan macam tu. Kalau kau tak ada value, kau tak akan ada leverage. Kalau kau tak ada leverage, kau akan terus tukar masa dengan duit sampai penat. Jadi kalau kau serius nak mula passive income, fokus pertama bukan pada platform dulu. Fokus pertama ialah apa value yang kau akan bina. Value ni boleh jadi ilmu, boleh jadi rasa, boleh jadi sistem. Boleh jadi pengalaman, boleh jadi trust. Bila kau ada value, platform cuma alat. Hari ni orang guna YouTube, TikTok, Shopee, Instagram, website, email list, semua ni cuma saluran. Tapi kalau kau dalam saluran tu tak ada nilai, tak ada apa yang jadi. Sebab tu aku selalu percaya orang yang menang dalam passive income ni bukan orang yang paling pandai teknikal sangat pun. Selalunya orang yang paling konsisten menyelesaikan masalah orang lain dalam cara yang paling mudah difahami. Jadi untuk kawan aku yang tengah tengok ni dan rasa macam baru pertama kali nak mula, aku nak cakap jangan fikir terlalu jauh dulu. Jangan terus fikir nak dapat RM10,000 sebulan. Jangan terus fikir nak berhenti kerja. Jangan terus fikir nak bebas kewangan dalam 3 bulan. Fikir macam ni. Macam mana aku nak bina RM100 pertama dari sistem yang aku buat sendiri. Sebab 100 pertama tu akan ajar kau lebih banyak daripada 100 video motivasi. Dia ajar kau benda yang paling real. Lepas 100, target kau 300. Lepas tu 500. Lepas tu 1000. Biar perlahan. Yang penting dia nyata. Dan sepanjang perjalanan tu, akan ada banyak kali kau rasa nak berhenti. Akan ada hari kau push tapi tak ada respon. Akan ada masa kau rasa benda ni membuang masa. Akan ada malah kau penat dan berfikir, aku dah ada kerja hakiki. Kenapa aku susah-susah buat semua ni? Masa tu, ingat balik soalan awal video ni. Kalau gaji stop hari ni, kau selamat tak? Kalau jawapan dia belum, maka itulah sebab kenapa kau tak boleh berhenti. Kau bukan buat benda ni sebab tamak. Kau buat benda ni sebab kau sayang masa depan kau. Kau buat benda ni sebab kau tak nak hidup kau rapuh. Kau buat benda ni sebab kau tak nak suatu hari nanti bila hidup tekan kau terpaksa mula dari kosong dalam keadaan yang panik. Aku nak tutup dengan satu pesan yang aku harap betul-betul masuk. Passive income ni bukan untuk orang yang malas. Passive income ni ialah ganjaran untuk orang yang sanggup bersabar membina sesuatu yang kecil sampai ia boleh hidup sendiri. Dia perlukan fokus, dia perlukan konsisten, dia perlukan keberanian untuk mula walaupun malu. Dia perlukan kerendahan hati untuk belajar benda baru. Dan yang paling penting, dia perlukan kejujuran dalam diri sendiri. Kalau kau betul-betul nak ubah hidup, kau tak boleh terus hidup dalam ayat nanti. Kau kena pilih satu benda, mula kecil dan jalan terus. Jadi malam ni lepas habis video ni, aku nak kau cuma rasa semangat. Aku nak kau buat satu benda. Ambil kertas atau bukan notes pun. Tulis 3 perkara. 1. Skill atau benda yang kau tahu yang boleh bantu orang. 2. Bentuk passive income yang paling ringan yang boleh kau mula sekarang. 3. Slot masa paling realistik setiap minggu untuk bina dia. Itu je dulu. Tak payah dramatik, tak payah tunggu logo, tak payah tunggu nama bisnes, tak payah tunggu perfect. Tak payah. Start je dulu. Sebab kadang-kadang hidup kita tak berubah sebab kita kurang semangat. Hidup kita tak berubah sebab kita tak mula. Dan dalam dunia sekarang, orang yang mula dengan kecil tapi konsisten akan jauh lebih depan daripada orang yang banyak fikir tapi tak bergerak. Jadi aku tanya kau kali terakhir. Kalau gaji kau stop hari ni, kau selamat ke tak? Kalau jawapan dia belum, maka jangan tunggu takut jadi lebih besar baru nak bertindak. Mulakan sekarang. Bina satu jalan kedua. Bina satu nafas tambahan. Bina satu sistem kecil yang suatu hari nanti mungkin jadi benda yang menyelamatkan hidup kau. Sebab percaya atau tidak, passive income yang kau mula hari ni mungkin nampak kecil. Tapi suatu hari nanti, itulah benda yang buat kau rasa paling tenang. Aku doakan kawan-kawan yang tengah berusaha sekarang ni, walaupun perlahan, walaupun penat, walaupun kadang-kadang rasa tak nampak hasil, semoga dipermudahkan jalan korang, dilapangkan rezeki dan diberi kekuatan untuk teruskan.